pula. Wah. Mari, mau lawan? Kasih goreng, bantu. Selamat. Terima kasih, Uncle Mutu. Angsa saja apa mau takut. Mana ada. Lu lagi kacau. Sedapnya. Atuk, Wah. lagi ABCD. Mutu. Siap? Makan. Wah, seronok eh. Wah. Aku rasa nak belilah tanah belakang rumah aku tu. Wah, banyak duit tu dalang. Beli tu tanah apa buat? Nak buat rumah untuk anak aku. Dia lah yang bayar nanti. Aku mana ada duit. Ha, bagus. Belilah. Banyak untung oh. Masalahnya, aku tak tahu itu tanah siapa. Haiya, cari dekat itu pejabat tanah loh. Mesti jumpa punya. Saleh! Apa? Hish. Sudah siap? Ha. Nak apa? Besok kau pergi pejabat tanah. Carikan aku. Ini mesti nak suruh cek nama tuan tanah, kan? Tak nak lah. Tak baiklah abang ni. Atuk suruh pergi cari je lah. Betul. Kesian Atuk. Sibuk lah. Pandai cucu aku. Leceh lah. Kena tunggu lama sangat. Haiya, apa susah? Lu kasihlah itu. Duit. Ha, betul. Baru kerja boleh cepat jalan mah. Jangan tu. Itu rasuah. Nanti Atuk kena tangkap, masuk penjara. Rasuah tu salah. Korang tahu ke apa tu rasuah? Tahu? Kasih duit pada orang. Ramai kena tangkap. Semua pasal rasuah. Pandai cucu atuk. Dengar tu Saleh. Atong. Budak-budak pun tahu rasuah tu salah. Malulah sikit. Upin, Ipin. Rasuah tu bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Semua tu rasuah. Faham? Faham. Dengar tu Abang Saleh. Yelah. Saya pulang saja. Besar. Aku tahu. Lagi besar. Mai. Ada apa? Mai. Kau mandi sungai ya? Bagi tahu mak kau. Mana ada? Aku pergi pancing ikan je. Pancing ikan mana ada basah kuyup macam ni? Joran pun tak ada. Tak baik tipu.
Tuhan marah. Yelah. Aku mandi sungai. Jangan bagi tahu mak aku tau. Nah, ayam goreng. Ingat ya, jangan bagi tahu. Ayam goreng. Tak boleh. Ini rasuah. Rasuah? Ish, mana ada? Ini ayam lah. Bukan rasuah. Bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Duit. Atuk kata duit je. Lah, ini ayam. Terima kasih, Mak E. Sama-sama. Untuk aku, Kongsilah. Balik pun. Meh makan kuih. Tak nak, dah kenyang. Makan ayam goreng. Mail bagi percuma. Mail bagi percuma? Biar betul. Betul. Tapi, kita orang tak boleh bagi tahu mak dia yang dia mandi sungai. Makan rasuah. Tak adalah. Kita orang makan ayam je. Oh, loya buruk ya. Kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Kita orang makan ayam. Apa hal ni? Budak-budak ni, kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Marah dia orang apa? Mana ada? Cuba cerita. Macam tu lah ceritanya. Tak salah kan, Opa? Salah. Dengar tu. Nanti akak laporkan pada SPRM biar korang kena tangkap masuk penjara. Opa, tengok Akak. Mana kita orang tahu ambil ayam goreng perasuah? Akak tahu nak marah je. Dengar ni. Kalau kita ambil atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuah lah tu. Ayam goreng pun? Tak kira lah dalam bentuk duit ataupun barangan. Faham? Faham, Opa. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri saya, Upin dan Ipin. Di sebelah kanan saya, Jaci dan Mail. Mula!
Jaji, tengok. Kita menang. Yeay, kami menang! Pemenangnya Upin dan Ipin. Kamu menang. Mana boleh? Kita orang yang menang. Itu pun dah nampak ke? Ya, Kak. Ya loh. Sama saja, Ma. Kau tak nampak ke, Meme? Macam mana kamu kira, Meme? Kamu kira dah sendiri. Saya tak mau jadi pengadil lagi. Siapa kamu jadi pengadil? Manis sini. Kalau dia jadi pengadil, senang sikit. Kawan-kawan! Hah? Kenapa ni, Billy? Daddy Sam kena tangkap. Hah? Kenapa? Cuba cerita. Dengar macam salah guna kuasa. Tuntutan palsu. Itulah. Berat ni. Itu kesalahan rasuah. Haiya, kasihan Ehsan. Mesti dia sangat sedih. Belum tentu dia bersalah. Biasanya, orang tu akan disoal siasat dulu. Macam mana polis tahu Didi Ehsan makan rasuah? Bukan polis yang tangkap, tapi SPRM. 2-3 apa itu SPRM? SPRM tu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya, Kak. Pandainya kau, Mail. Mana tahu? Aku baca ni tadi. SPRM tak sama dengan polis ke tu? Tak sama. SPRM hanya tangkap orang atas kesalahan rasuah atau salah guna kuasa. Jadi, kalau kita tahu sesiapa yang melakukan rasuah, terus laporkan kepada SPRM. Pandai. Tapi, kalau salah lapor, macam mana? Nanti kau lah yang kena tangkap. Adalah. Tapi biarlah ada bukti yang kukuh sebelum buat laporan. Jangan suka-suka je. Nanti anaya orang. Macam mana SPRM tahu Didi Ehsan makan rasuah? Adalah yang melaporkan pada SPRM. Tak baik orang tu. Baiklah tu. Kan Atuk dah kata kita kena laporkan kesalahan rasuah. Kalau tidak, macam mana nak hapuskan rasuah? Kawan-kawan! Ehsan. Bahagian 3. Kawan-kawan! Ehsan? Cepatlah, mari main. Tak sabar nak jumpa dekat baru ni. Kenapa ni? Bukan jadi kau kena tangkap. Siapa yang cakap? Betul lah. Aku nampak orang SPRM tangkap daddy kau. Daddy aku pemberi maklumat. Bukan kena tangkap. Daddy kau beri maklumat apa? Maklumat pasal... Nyak pakai. Tiba-tiba SPRM serbu diorang. Semua kena tangkap. Kenapa? Diorang jual minyak je. Betul. Tak salah kan? Jual minyak tak salah. Tapi menyeleweng minyak bersubsidi tu yang salah.
Mereka ni mesti dilindungi oleh pihak berkuasa yang tak jujur. Sebab itulah SPRM tangkap mereka. Memang patut pun. Merugikan negara dan rakyat. Memang. Sebab tu Daddy aku bagi tahu SPRM dengan segera. Kuat 3 kilo. Daddy Ihsan jadi hero. Berani betul Daddy kau. Terima kasih. Ya loh, Daddy Ihsan sangat berani. Dia tak takut pun. Apa nak takut? Memberi maklumat dilindungi. Lagipun SPRM kerja dengan bebas, telus dan profesional. Kita mesti perangi rasuah. Saya suka. Betul-betul. Jaga-jaga, Upin. Satu, 2, 3. Tangkap! Kejar! Jangan bagi lepas! Dah terlepas. Penat je kejar. Lori apa tu? Tak pernah nampak pun. Mari kita ikut. Ni semua minyak dia. Nah, Uncle Atom bagi rasuah. Ini salah. Kena beritahu Atom. terima kasih ya. Atom! Kenapa? Atom, kita orang nak melaporkan jenayah rasuah. Bagus. Laporkan pada SPRM. Tapi, kita orang kecil lagi. Kita orang lapor pada Atok je lah. Boleh kan? Yalah. Nak laporkan boleh. Tapi mesti ada maklumatnya. Tahu siapa yang terlibat? Tahu, Uncle Atom. Hah? Kau biar betul. Betul. Tahu tarikh, masa dan di mana tempat rasuah tu berlaku? Tahu. Hari ni. Petang tadi di ladang Uncle Atom. Dia orang tahu. Macam betul ni. Apa tujuan rasuah tu diberikan? Untuk... yang macam Daddy Ihsan punya cerita tu. Minyak-minyak. Atong bagi rasuah dalam bentuk apa? Tahu berapa nilainya? Dia bagi duit. Banyak. Ada orang lain yang tahu atau nampak hal ni? Ada? Ada bukti atau maklumat lain yang boleh kita guna untuk buat laporan? Tok Dalang, apa khabar? Uncle Atom lah. Khabar baik. Panjang umur kau, Atong. Ini minyak yang aku suruh beli hari tu ya. Nah, ini lu punya. Ni baki ya. Inilah dia tu. Bukti. Uncle bagi duit untuk benda ni. Rasuah. Ini satu jenayah. Salah di sisi undang-undang Malaysia. Betul. Wah, lu banyak pandai ni ya budak ha. Bagus. Tapi ini ya, Uncle beli mah. Bukanlah swah. Lain kali jangan suka-suka cakap. Kalau kau tak tahu hal sebenar. Nasib baik Uncle Atom tak marah. Dia puji lagi. Sayang Uncle Atom. Eloklah korang budak-budak tahu pasal rasuah. Ambil rasuah tu haram. Mana boleh kita guna duit haram untuk sara keluarga? Tak
tak berkat. Berdosa. Pandai cucu opa.